Menerusi perkongsian seorang individu di laman TikTok miliknya, individu itu ada berkongsi sebuah rakaman video ketika berlangsungnya pertandingan kembar seiras di antara guru dan murid di sekolah SMK Ma'had Hamidah sempena sambutan Hari Guru baru-baru ini. Dalam rakaman tersebut dapat dilihat beberapa barisan peserta di kalangan guru dan murid menyertai pertandingan tersebut. Lebih mencuri tumpuan ramai apabila peserta nombor 3 yang kelihatan sangat seiras seperti kembar. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi positif diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Situasi COVID, saya sebagai dana untuk saya adalah